Sebelum aku angkat nikah tu, ataupun before seminggu aku nak akad nikah, aku tengok bakal isteri aku iaitu Ainatis Soleha ni sangat-sangat tak cantik. Kahwin ni macam mati. Mati tak perlu ready untuk kau mati. Sama dengan kahwin, kau tak perlu ready untuk kau kahwin. Cuma Welcome to Projek Berdengung, Borak Sampai Pecah. Let's go! Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Projek Berdengung. Apa-apa pun, terima kasih pada yang subscribe channel YouTube Projek Berdengung. Walaupun hampir 90% yang tengok tapi tak subscribe. Tapi tak apalah, itulah orang Melayu kita ni. Nak tekan subscribe bukan main berat tangan tu. Tekan dengan tekan je pun payah. Nak tengok, nak seronok, subscribe tak nak. So hari ni saya tidak kesorangan. Saya tidak bersendirian. Saya ditemani oleh isteri yang tersayang, the one and only Nurul Ainatis Soleha. Terima kasih lah. Episod kali ini ditaja sepenuhnya oleh Royal Cara Crispy. Rasa yang padu, mantap dan berdengung. Okay, so terima kasih saya ingin mengucapkanlah kepada owner RCC ni kerana menaja episod kali ni. Sebelum kita start borak, kita nak perkenalkan dululah yang menaja kita ni. Inilah makanan-makanan ringan yang ada dekat meja kita ni. So, kalau korang nak cuba dapatkan Royal Cara Crispy ni, senang je. Korang boleh follow diorang punya Instagram, iaitu Royal Cara Crispy. Dan diorang akan update diorang tutup pukul berapa, diorang buka pukul berapa, dekat mana diorang berniaga. So diorang akan update lah. Korang jangan lupa follow Instagram rasmi Royal Cara Crispy. Oho! Borak Sampai Pecah. Let's go! I sebenarnya terkejut tau. Tak tahulah kan, waktu kita kenal dulu kan, tak tahulah satu malam tu kita borak apa tak tahu. Tiba-tiba besok tu you ajak I kahwin. You ingat tak? Kan, you ajak I kahwin kan mula-mula kan, dekat chat kan. Cerita dia macam ni. Bukan 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 nak ajak kahwin. Betul, yang ajak kahwin tu I, tapi sebab semalam tu dalam kereta on the way pergi rumah mak masa tu kita orang. Okay. Kita pergi rumah mak, lepas tu Raja Rizwan Kai ni, dia orangnya yang kalau mula-mula kenal dululah, dia tak suka you, dia tak bukan bagi you harapan, dia tak suka bagi harapan. Betul. Dia pernah cakap, sebab kita macam tanya-tanya tau, kira macam along the way tu rapat lah kan, selalu keluar sama apa semua. Kita sebagai perempuan mestilah kita nak tahu dia ni serius ke tak serius ke. So setiap kali kita tanya kan, dia macam mengelak lah. Dia macam sampailah satu hari, I takkan tanya, I takkan push macam I cakap okay tak apalah kan. Dan sampai satu hari tu, yang masa dalam kereta tu lah, I remember, dia tanya, dia cakap macam ni, you nak tahu tak apa impian I? Oh ya, I cakap macam tu ke? Ya. Okay, lepas tu? Cakap impian I nak ada 100,000 dalam akaun. Remember? Ya. Ke lupa? Ingat. 100,000 I nak capai tu. Okay. Lepas tu you cakap, kalau ada 100,000 nanti I nak buat rumah, nak beli tanah, nak buat rumah. Lepas tu nanti ada duit, bolehlah nak beli cincin tunang ke. You cakap macam tu. Ya ke? Ya. Mungkin I cakap tapi kau untuk you kot malam tu. Depan kubur Cina tau. Aku ingat lagi. Dia menjadi saksi tau. Mana tahu I bermaksud I nak beli cincin untuk orang lain ke? Betul juga kan. So tak pernah
confess kan. Ah. Kira pergi cari timba ke apa dia. Okay, lepas tu? Okay, lepas tu dia cakap, cici tunang ke? Ada macam blushing masa tu. Bodoh lah. Then, apa? Balik tu, malam tu duduk fikir. Lepas tu cakap lah. Cakap je lah esok kan. Dia dah kerja ni. Tapi otak dia duk fikir. Sampai bila nak tunggu ni. Tapi kita baru lagi lah masa tu. Baru kenal lah 3-4 bulan macam tu kot kan. Lepas tu I cakap I tarik panjang karangan. I tarik karangan. Saya tanyalah, I cakap lah, instead of bertunang, why nak kita nikah je terus. Betul. Berani. Saya takut lah kalau bertunang, sebab takut ada ujian bertunang tu kan, orang cakap. Ujian bertunang ni lagi besar orang kata. Siapa yang tengah bertunang sekarang ni, yang tengah melalui fasa-fasa pergaduhan ataupun fasa-fasa dugaan, itu memang lumrah. Rumlah. Itu memang lumrah pertunangan sebenarnya. Tapi waktu kita bertunang tak lama pun. Betul. Sebulan je. Terpaksa juga bertunang. Sebenarnya terpaksa. tak nak bertunang, nak nikah terus. Akad nikah dulu. Right? Sebab adat orang tua ni yang suruh kita bertunang dululah, apalah. Padahal time tu I have money, okay? Terus kahwin terus boleh tau. Tak ada. Sebab both family tak kenal. Memang tak pernah kenal, tak pernah bawa jumpa. Yelah, waktu I pertama kali bawa you pergi rumah mak I pun, mak I tak suka you mula-mula. Tu hidup lagi mak aku. Kau kenapa bawa perempuan baru pegang ni? Dengan seksi je. Astaghfirullah. Kau tahu tak ni kenduri apa? Ni kenduri tahlil. Tudung. Okay, masa Tahlil lah. kenduri tali pakai tudung lah. Kau pakai tudung lah. Tapi tudung dia yang jenis sarung gitu je, yang nampak rambut juga. Lepas tu mak aku cakap, mak tak berkenan lah dengan dia tu. Tapi itu kali pertama datang. Kali kedua datang, mak gua kena tackle, babe. Kena tackle. Tush. Mak rasa mak okey lah dengan dia ni. Dia buat cerita ke mak? Mak I dah lupa. Oh, dah lupa. Okey. Dah berumur. Masuk sini, cakap sini lah. Mak risau tak kahwin. Jadi aku terima je lah siapa pilihan dia. Nasib lah kau. Janji aku dapat menantu perempuan. Mak dah tak sabar nak bermenantu Tapi sebenarnya betul lah. Yang malam tu yang saya cakap saya nak 100k tu semua kan, saya memang ada plan untuk bernikah ataupun berkahwin pada malam tu. I memang ada plan pun sebenarnya. Tapi you tahulah, bukannya I jenis nak cakap macam kita kahwin lah jom, tapi nanti. No, I tak suka macam tu. I suka macam, kalau aku dapat 100k, insyaAllah lah aku belikan cincin tunang ke apa ke kan. Apa lah kalau dapat 100k. I bagi hint macam itulah. I tak suka macam you nanti kita kahwin, okay? I record dulu, nanti I delete. Tak ada propose tak ada. Tak ada. Terus kita macam faham-faham sendiri je. Kita tak ada declare pun kita ni couple ke apa, tak ada pun. Betul. Tapi bukan itu yang kita nak ketengahkan sebenarnya. Yang kita nak ketengahkan, apa persiapan korang kalau korang nak kahwin ataupun korang nak nikah. Apa yang korang kena hadap dan apa yang korang kena standby. First kali duit lah. First kali memang duit. Itu memang tak dinafikan. Kedua, kepercayaan sesama sendiri. Ketiga, saling membantu antara satu sama lain. Baik, macam Apa? Pump lagi. motivasi. Macam motivasi lah. Korang tahu tak? Dalam tempoh sebelum saya nak nikah tu kan, first kali saya pergi umrah. Saya bukanlah nak riak saya pergi umrah ke tak. Bukan sebab lah. Bukan sebab saya nak beritahu saya pergi umrah. Tapi saya pergi umrah bulan 11. Saya kena nikah bulan 1. Bulan 1 tu bukanlah pihak daripada family saya ataupun pihak daripada
pihak wife saya tak. Diorang tak minta pun bulan 1 ke bulan 2 ke, tak ada. Tapi saya yang nak bulan 1 sebab birthday saya. Kan. So date tu cantik lah sebab first saya jumpa Ain 4 hari bulan 1, birthday saya. So kalau boleh saya pun nak nikah date ataupun tanggal yang sama juga. Baru gempak. Kan? Dia sebenarnya dia takut dia lupa tu. Tak ada nikah. Macam okay, dah sekali dengan birthday. Senang lah. Senang lah. So korang bayangkan bulan 11 pergi umrah, bulan 1 kahwin, 11, 12, 1. Ada masa 2 bulan je lah untuk kumpul duit. Pergi umrah, semua duit aku habiskan dekat umrah. Bukanlah aku nak bagi tahu yang aku ni berkorban untuk agama, tak lah. Tapi aku nak bagi tahu kat sini, waktu pergi umrah memang duit habis banyak. Sesiapa yang pergi umrah dia akan tahu, mesti duit habis banyak lah. Shopping lah, apalah, tiket package umrah je dah dekat 9,000. Belum sampai sana lagi. Dengan mak aku lagi yang berjoli kat sana menggunakan duit aku. Balik adalah RM400. Turun flight sakit gigi. Cabut gigi 350, tinggal RM50. Bulan 1 nak kahwin. Sebab waktu aku balik ujung bulan 11 tau. Ujung bulan 11 aku balik umrah, aku memang ada RM50 je lah lepas balik umrah tu. Lagi sebulan lebih je aku nak nikah. So betapa struggle dia nak mengumpul duit tu hanya Tuhan je yang tahu. Oh. Tu apa, break ke? Tak. Yelah, korang boleh tanya dia macam mana aku ulang alik Singapura. Gila, dalam sebulan tu bayangkan, seminggu sekali ulang alik. Like I yang risau tau sebenarnya. Sebab yelah kita kan dah nak kahwin kan. Kalau jadi apa-apa risau lah. Tapi Orang kata darah manis. Ada lah pernah tayar pancit kan. Tayar meletup kat tengah jalan. Gila. Tapi dugaan sebelum nikah ni memang lain macam tau. Bukannya daripada segi apa. Kita orang tak diduga dengan orang ketiga ataupun orang keempat. Tapi kita diduga struggle dia mencari dana untuk nikah tu. Betul. Sebab yelah, time tu nikah kononnya macam nak grand sikit lah. Kononnya lah, panggil artis tu, panggil artis ni, kemah tu, kemah ni. Tapi taklah grand sangat untuk mata aku, grand lah. Grand lah tu. Actually my plan, dia punya plan macam tahlil, kenduri tahlil orang meninggal. sebab I ni berfikir jauh. Sebab dia kata okay, kita buat bulan 1 lah. Sebab nanti bulan 3 raya bulan 3 raya, kalau boleh raya nak ada wife. Nak raya dengan wife. Cita-citanya. So dia pun tekan lah cari duit apa semua. Dan I cakap lah, why not kita nikah je dulu. Kita nikah, nanti kita carilah duit kahwin. Nikah tu just akad nikah, lepas tu makan-makan, ambil gambar. And I nak pelamin mini je tau masa tu. Datang dekat Mamat ni. Tambah tu, tambah ni, tambah tu, tambah ni. Apa pelamin mini macam kena takat basah nikah. Okey lah nikah. Kita sanding pun tak buat lagi. Sanding kita memang lah bulan 12 tu pun kalau jadi. Apa tak? Aduh. Tapi sebelum plan nak nikah atau plan nak pergi umrah, cari duit senang. Laju je, miaga jadi. Tapi bila dia dah start nak pergi umrah tu, korang bayangkan pergi umrah ambil lah 9,000. 9,000 tu sebenarnya 3 hari je gaji aku. Sebenarnya lah, bukan aku nak riak, tak. Tapi waktu aku nak pergi umrah tu, nak kumpul 9,000 makan bulan bai. Makan bulan nak dapat yang 9,000 seketul. Betapa susahnya. Dugaan lah. Memang Allah nak uji. Sama juga dengan kahwin. Kahwin kita habis dalam berapa nikah majlis nikah. Majlis nikah kita habis dalam 15,000 yang tu. Lebih kurang lah 15,000 lah kan. 15,000 kalau aku sebelum pergi ke umrah ataupun sebelum tu lah kan, boleh kumpul dalam masa 6 hari macam tu je. 6 hari ataupun 2 minggu lah. 2 minggu. Sale lah, sale. Siapa yang buat sale dia tahu lah. Kan dapat duit tu senang. Tapi waktu nak nikah tu boleh dapat. Tapi
Aku kena lalui banyak gila proses, banyak gila cabaran tau. Bila meniaga dekat Singapura. Ada event yang aku pergi. Ni event ke? Kubur ni tak ada orang. Krik-krik. Krik-krik gila bai. Dekat Geylang Serai time tu. Krik-krik aku hantar video kat dia tengok. Weh. Sunyi Struggle. sepi. Macam mana nak niaga siap? Nikah bulan depan. Minggu depan. Kan? Time tu I nak nikah minggu depan Ni kan. banyak lagi tak bayar lagi. Kita lost time tu ada dalam 7,000 juga. Mm-mm. Yang kita tak cukup ada dalam 7,000 juga. Lagi seminggu nak kahwin. Lagi seminggu nak kahwin. Kurang lagi 7K. Rasalah kan 7,000 kan. Lebih kurang 7,000 lebih lah. Tapi betul lah. Allah kata kalau kau nak dirikan masjid, insya-Allah aku pemudahkan jalan kau. Memang agak sukar pada mulanya, tapi lepas tu meniaga bawa balik duit. Meniaga bawa balik duit. Meniaga bawa balik duit sampai cukup yang apa yang kita nak tu. Sampai cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa kita punya dugaan hantar borang. Wih, betul lah. Kita bila juga macam lah aku cakap tadi. Dugaan kita bukanlah orang ketiga, orang keempat. Tak ada pun. Ni nak submit borang payah gila. Betul. Kita orang punya pengalaman submit borang nikah yang agak susah sebab satu, I lahir dekat Pahang tapi nak nikah dekat Kuala Selangor, which is kampung parents I lah. Jadi proses kalau you nak nikah luar daerah ni leceh tau sebenarnya. Betul. You kena dapatkan kebenaran bernikah luar daerah. You kena balik ke Pahang, whatever. So lepas tu nak ada pengesahan Wali. Mas Tautin. Mas Tautin. Yang itu I terpaksa tukar IC, alamat IC sebab nak cepatkan proses tu kan. Betul. Pengesahan wali dulu tak silap kalau nikah, time nak nikah tu wali sign. Faham tak? Baru wali kena sign. Sebelum tu tak, maaf lah kalau salah, tapi kalau tak silap macam itulah proses dia. Tapi sekarang punya proses, wali kena sign depan juru nikah. Apa juru nikah kena tengok wali tu. Ya. Dia nak pastikan kot ini wali ke wali band. So kalau tak boleh bawa wali datang, wali kita kena sign depan juru nikah yang dekat tempat tinggal dia, kariah dia tu, and then baru boleh bawa pula post surat tu, sign pula ni baru boleh submit orang nikah lelaki tu. Yang jadi masalahnya pada ketika itu, surat untuk abah sign, abah dia lah. Bapak aku pun aku panggil abah juga. Okay. Abah, surat dah hantar ke kampung, ke Jengka. Dah bawa dah surat tu pergi ke ustaz tu. Ustaz salah sign. Ustaz tu boleh salah sign pula. Dia pergi sign dekat tempat orang lain. Yang ustaz tak biasa. Sebab proses dah cara dah lain. Lepas tu bawa ke sini, datang kat kita, dia bagi kat saya. Saya bawa pergi ke juru nikah dekat Setia Alam. Juru nikah check, kenapa ustaz ni sign dekat tempat lain, dekat sign saksi ke apa, tak ingat lah. Dah jadi kerja. Bukan tempat yang sepatutnya ustaz tu yang sign. Dia sign tempat lain. Yang sepatutnya dia sign, dia tak sign. Macam tu. Dah buat semula sis. Buat semula, hantar balik surat tu pergi ke Jengka. Lepas tu jumpa balik ustaz tu, hantar balik ke rumah. Lepas tu hantar balik ke kita, baru kita submit dekat juru nikah. Itu pun tak silap ada lagi yang tak okey. Ada lagi. Apa Masa tu I collect dekat Pejabat Agama Islam Shah Alam. Kan? You lah collect. You pergi. I collect, I bagi kat you. Dan you kena bagi ke Pejabat Agama Islam Kuala Selangor. Tapi masa I ambil tu macam dia orang cakap dah boleh complete dah ni, dah boleh bawa dah. Maksudnya waktu Ain pergi ke Jabatan Agama Shah Alam, minta surat semualah untuk nikah, untuk kita submit dekat Jabatan Agama Kuala Selangor. Sebab saya nikah kat Kuala Selangor, kat Sungai Yu. Dekat Jabatan Agama Shah Alam, surat tu orang kata dah complete dah. So Ain pun bagi kat aku. Aku pergi kat Kuala Selangor,
sampai kat Kuala Selangor tak ada sign pengarah. Ustazah apa tak ingat lah. Jangan semprot. Tak ada sign pengarah tu. Gaduh lah Aku pun member. tak adalah. taklah gaduh. Cuma macam habis tu salah saya ke? Saya nak kena patah balik ke Shah Alam ke? Tapi saya nak bagi tahu Jabatan Agama Islam Kuala Selangor Baik. begini. Baik lah. Baik. Layanan dia Credit. bagus. Cakap lembut, tak kalang kabut. Waktu saya dah cakap macam ni tau. Saya cakap takkanlah saya nak bawa balik surat ni pergi ke Jabatan Shah Alam, Agama Shah Alam. Dia kata tak apa cik, pihak kami yang uruskan. Bukan diorang je yang bagus, juru nikah yang nikahkan saya tu pun bagus. Sepatutnya saya kena ambil surat tu pada hari Jumaat. Sabtu saya nikah. Sepatutnya saya kena ambil kat pejabat agama Kuala Selangor. Tapi juru nikah Kuala Selangor, Ustaz Hafiz tak silap nama dia. Kan? Ustaz Hafiz kot. Tak apa Rizwan, relax je. Saya yang settle surat awak. Nanti kita jumpa time nikah. Nah, settle satu masalah. Surat settle. Tapi surat tu makan bulan juga baru settle sebenarnya. Kan? Salah Berbulan. print lah. Salah print lah. Rupanya zaman dulu kalau nikah korang kena isi tau. Isi nama, alamat semua kan. Tapi zaman sekarang tak payah. Dekat dalam website tu dia dah complete isi dah. Betul. Kita key in dalam sistem, silap ada kurang apa? Satu button tu je. Tekan je button tu, dah keluar semua benda, dah siap autofill. Betul. Lepas tu jadi cabaran lagi, kursus kahwin. Aduh, saya ni macam ni Apa? Cabaran apa? paling malas pergi kursus lah. Aduh. Kena bangun pagi, kena hadap 2 hari. Kalau nak tahu dia memang tak suka pergi kelas. Daripada malas gila siut. And first time saya jumpa orang yang allergic dengan kertas. Ui, tak boleh pegang lah. Kering mulut lah pegang kertas ni. First time tak pernah hayat aku jumpa orang allergic kertas. Allergic udang. Allergic macam-macam kertas semua boleh memang. allergic. Pelik. Masa pergi kursus kahwin tu dia bagi buku tau, suruh semak apa yang dia cakap, kita semak. Tak aku pegang buku tu. Aku dengar je. Aku dengar je lah apa dia cakap. Hari pertama okey lah, dengar sampai habis. Hari kedua dengar sekejap, cari meja hujung sikit, tidur. Tak boleh. Aku memang antara orang yang tak boleh ke kelas mana-mana. Aku memang tak minat. Projek berdengung, borak sampai pecah. Let's go! Okay, kita masuk part akad nikah tu. Akad nikah, ya. Untuk perempuan biasa je kot kalau part-part akad nikah ni. Tapi kalau untuk lelaki, dia sesuatu benda yang besar. Sebab apa? Sebab waktu korang akad nikah tu, korang akan memikul satu tanggungjawab dunia dan akhirat. Siapa yang dah nikah, yang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, korang komen. Waktu jumpa Tok Kadi tu, mesti korang ketar. Padahal malam tu tanya, you dah praktis belum? Nama I dah lah panjang. Betul-betul sebut kan? Betul lah, relax lah. Relax lah. Alah, tak ada masalah. Berlakon hafal dialog semua okey je. Sekali nah. Betul lah. Pagi tu, sebelum aku nikah kan, aku okey je. Bangun aku mandi semua. Jumpa orang, tegur hai, morning, makan pun okey je, tak rasa apa-apa pun. Tapi lepas aku pakai baju nikah, aku dapat rasa something lain macam tau. I dapat rasa macam bila I pakai baju nikah, I tak cermin kan. Ush. Dah start dah. Aku nak kahwin ke ni? Pemikiran otak ni dah bermain-main dah. Betul ke aku nak kahwin? Kan? Boleh ke nanti jumpa Tok Kadi kan? Tok Kadi tanya aku macam-macam semua. Boleh ke aku jawab? Macam panic attack lah. Dia taklah panic attack. Dia macam Nervous kan. Gemuruh. Lepas tu aku pun pergilah ke masjid. Pergi ke masjid dengan berbaju nikah, baju serba putih time tu kan. Turun kereta, semua orang dah kerumun. Bukanlah kerumun, seorang dah tengok dah.
Aku ni macam diperhatikan. Attention lah. Ya. Center of attention. I ni macam jadi perhatian orang. Kamera, tala, orang tengok, dah sampai. Lagilah gemuruh tau. I turun kereta time tu I rasa macam, wah aku ni jongkok ke? Jungkook. Jongkok. Kan? Tunggu peluh lah nak tisu ke? Tak. Okey je. Lepas tu dah duduk dekat tempat nikah tu kan. Aku dah nervous. So aku time tu tiba-tiba ada idea yang datang dekat kepala otak aku. Apa kata aku tunjukkan kenervousan aku ni dekat Tok Kadi, supaya Tok Kadi tak tanya aku yang macam-macam. Dan berhasil. Kan aku duduk, aku muka macam gelisah. And aku harap Tok Kadi tu tengok muka aku lah. And ngam Tok Kadi tu tengok muka aku. Kenapa Rizwan? Okey ke? Tak. Saya macam nervous lah. Tak apa, sabar. Sekejap aja ni. And betul, dia tak tanya aku apa-apa. Ada orang kena tanya, suruh mengucap, suruh baca doa kunut, suruh apa lagi macam baru-baru ni dia baca Arab, lepas tu dia suruh terjemahkan. Rukun nikah, rukun Islam, iman, tu semua dah remind semua juga. dia tanya kadang-kadang kan. Tapi part aku, setelah aku menggunakan aku punya cara tu, kenalah dengan kuih cara. Alhamdulillah dia tak tanya aku benda bukan-bukan. Dia tak tanya aku benda yang susah untuk aku jawab. Dia cuma suruh aku mengucap je lah. Istighfar macam tu je. Kantoi lah Ustaz. Kalau Ustaz tengok ni. So sebelum akad nikah ini kemungkinan dugaan secara individual, secara personal aku lah. Sebelum aku akad nikah tu, ataupun before seminggu aku nak akad nikah, aku tengok bakal isteri aku iaitu Ainatis Soleha ni sangat-sangat tak cantik. Ni betul aku tak tahulah kalau orang lain kan yang ada perasaan macam aku sekarang. Bukanlah sekarang ni, sekarang cantik. Ya, kau tak cantik. Apa? Dia dah luar aku. Pada waktu tu seminggu sebelum aku nak nikah, aku tengok, asal tak cantik se tunang aku ni. Dalam otak aku kan bermain-main macam, tak payah kahwin dengan dia. Kau bujang lagi, kau muda lagi, better kau enjoy dulu. Asal kau nak kalang kabut kan? Kalau kau cancel pun kau tak rugi apa. Dalam otak. Tapi the first kali yang tak cantik tu memang selalu berlega-lega dalam otak aku. Aku selalu macam pandang orang lain lagi cantik. Aku pandang ayam pakai slipper pun aku rasa cantik pada ketika itu. So itu dugaan aku tau. So sepanjang seminggu sebelum nikah tu aku tengok tak cantik je. Tapi tak adalah aku cakap dengan dia. And kita pun tak ada gaduh pun. Ada ke kita gaduh? Tak ada. Tak ada gaduh lah. Cuma tang kira-kira tu salah tu standard lah. Kira macam bajet ni salah ni kira. Macam tu je lah. Macam tu lah. So dugaan aku pandang bakal pengantin atau bakal wife aku tak cantik. Sampai ke hari nikah aku still tengok dia tak cantik. Sedih. Dalam otak ni bermain kan. Tak cantik jangan nikah, tak cantik jangan nikah. Masa kau panjang lagi, kau boleh enjoy lagi, kau boleh dapat lagi cantik. Aku tak tahulah, mungkin aku seorang ataupun ada orang lain yang merasai pengalaman macam aku ni. Tapi pada ketika itu, aku cuba kekalkan keputusan aku pada ketika itu untuk bernikah. So waktu aku salam Tok Kadi, aku dah sebut nama, aku dah sebut apa lagi? Dah sebut nama, dah sebut mas kahwin. Bila saksi kata sah je, aku pandang balik dia, inilah perempuan yang paling cantik. Betul ke ni? Tak lah, maksudnya bila aku pandang dia lepas sahnya aku dinikahkan tu, bila aku pandang dia balik, aku dah dapat pandangan aku yang sebelum ni macam aku kenal dia sebelum ni. Cantik balik lah. Lepas tu aku dapat rasa bila saksi ni sebut sah, aku dapat rasa macam ada satu benda yang hempap badan aku tau. Aku nangis tau. Aku fikir macam tanggungjawab aku lepas ni besar. Bukan mulut aku je, mulut dia pun kena dikenyangkan juga selepas ini.
Macam itu. Wow. So macam itulah pengalaman. Mungkin pengalaman orang beza-beza, tapi pengalaman aku macam itu. Aku tengok pasangan aku tak cantik. Tak cantik sangat ke? Tak cantik sangat time tu. Allahu Aduh. Oh, orang nak tahu tak kenapa aku suka dia ni? So dia lucu. Menceriakan hari-hari ku. Tengok tak cantik tu pada ketika itu. Tapi rupanya bila I dengar satu orang cakap dengan I ni, kahwin ni macam mati. Mati tak perlu ready untuk kau mati. Sama dengan kahwin. Kau tak perlu ready untuk kau kahwin. Cuma kau kena berfikir sebelum kau berkahwin. Dan kau kena buat persediaan sebelum kau kahwin. Sama dengan mati. Kau kena buat persediaan dulu sebelum mati. Bekalan apa yang kau bawa kat sana nanti. Samalah di alam perkahwinan ni. Lain kan cakap kat rumah dengan cakap kat podcast. Lain lah. Okay. So macam you kan, waktu kita nikah tu macam mana perasaan you? Waktu kita nikah, I rasa sama je kot. Perempuan tu, I duk fikir betul ke ni pilihan aku ni. Betul Of course ke? lah betul. Raja Rizwan Kai kot. Aku sebenarnya tak kenal Raja Rizwan ni dulu. Muka macam Alif Irfan tak kenal. Betul korang. I kenal dia. I tak tahu pun dia ni siapa. I tak ada TikTok masa tu. Baru install TikTok. Alah, I pun bukan siapa-siapa pada ketika itu. Humble pula. Betul. Dia, I tak tahu dia TikToker ke, dia YouTuber ke. Saja Nalang pun aku baru kenal. Kita kenal baru kenal sejalang. So paling zero knowledge. Lepas apa? Dah kenal baru. Tak kenal maka tak cinta. Dulu aku tengok kau ni macam poyo. Memang poyo pun. Macam poyo sikit kan. Lama-lama not bad juga dia ni. Kita. Baik kan? Baik lah. Satu lagi tadi cakap perasaan lah kan. So dengan orang yang kita tak kenal ni betul ke nak kahwin? Duk fikir-fikir. Pernah juga rasa macam tertanya-tanya kan, macam berbolak-balik, tapi macam redah je lah. Macam tu. Tawakal. And lagi satu, masa I sebelum tu lah, sepanjang bulan puasa, ingat ni, sepanjang bulan puasa tu I tak putus doa. I doa simple je. Makan betul-betul. I doa simple je. I doa, ya Allah, kau temukan aku dengan orang yang betul. Kau jauhkanlah orang yang cuma nak ambil kesempatan je dekat aku. Macam itulah. Lebih kurang hari-hari I doa. Jauhkanlah orang yang tak serius, yang macam itulah. Then datang. Tiba datang. Betul lah. Itu pasal dalam Islam korang disunatkan untuk buat solat istikharah sebelum korang memilih pasangan. Bukan memilih pasangan je, korang nak beli kereta, nak beli rumah, nak masuk tempat kerja baru, disunatkan untuk solat istikharah, untuk minta petunjuk betul tak betul. Gitulah. Alhamdulillah. Jangan belagak sangat. Lepas perkahwinan standard lah, semua orang ada turun naik. Semua orang ada dugaan sebab selepas perkahwinan itu adalah proses benar-benar proses perkenalan antara pasangan kau. Waktu couple, waktu tunang itu belum proses perkenalan lagi. Waktu dah kahwin lah baru betul-betul kau kenal siapa pasangan kau. Betul. Aku lepas kahwin baru aku berani kentut depan dia. Aku pengap. Kan? Lebih kerap kan lepas kahwin kan kentut kan. Ada adik ipar lah. Dia pernah tanya, Kak, kalau abang dengan akak ada anak, okay, abang kuat kentut, akak kuat angin. Angin pun masuk angin kan. Okay, anak akak nanti kuat kentut ke kuat berangin? Sabar je. Aduh. Dia terapung. Oh, ya tu. Harap tak ada lah dua-dua. Okay, kita berehat sekejap. Borak sampai pecah. Let's go! So bila video tu trending, Dato' Alif call, ataupun dia call ke ataupun dia tanya kat WhatsApp, siapa yang edit video ni?
So diorang cakap budak baru nama Raja. Hari kedua I tengah edit dengan tak berapa tahu lagi ni, Pak dia datang lalu belakang I. Datuk Alif masuk lalu belakang. Fuk meremang kejap. Fuk, awak raja baguslah awak kerja raja rajin tau. 150. Sebenarnya Amayan, pada waktu dulu kalau depan kamera memang itulah watak yang korang tengok sekarang sebenarnya. Tapi kalau korang tengok family Terlajak Laris, dia bersama saya, dia watak yang berbeza. Dia amat beza kalau dia buat video dengan saya. Salah satunya video macam ni. Kita tengok kan. Macam tu lah. Beza lah watak sekarang, yang tanya sepatah jawab sepatah. Dulu tak ada. Dulu masa I buat video dengan dia, tanya sepatah jawab berpatah-patah.